kerja kat overseas tapi bos transfer gaji masuk ke dalam akaun bank Malaysia, lepas tu cukai kat negara luar tu kita dah bayar siap-siap. Persoalannya, adakah LHDN akan ketuk pintu rumah dan minta kita bayar cukai lagi sekali lagi kat Malaysia? Jom kita rungkai. Okey, tarik nafas lega dahulu. Okey, jawapan pendeknya adalah tidak. Anda tak perlu bayar cukai 2 kali. Duit gaji yang anda bawa masuk ke Malaysia ni kita panggil FSI, iaitu Foreign Source Income. Memang betul, bermula pada 1 Januari 2022, kerajaan kata duit dari luar negara yang dibawa masuk akan dikenakan cukai. Tapi jangan panik, kerajaan dah bagi pengecualian khas untuk individu dari 1 Januari 2022 sehingga 31 Disember 2026. Syarat paling penting untuk dapat pengecualian ni adalah macam yang berada ni cakap, cukai di luar negara sudah declare. Okey, maksudnya kalau pendapatan tu dah kena cukai di negara asal, Malaysia takkan kena cukaikan lagi ke atas anda. Okey, walaupun terlepas cukai, ini amaran keras dari okey, ini amaran lah. Jangan pandai-pandai buang slip gaji, buang cukai luar negara dan bukti bank transfer tu. Okey, benda tu wajib disimpan selama at least 7 tahun. Sebab apa? Sebab LHDN mungkin audit anda, kemudian tanya, mana duit ni datang? Okey, bukti kukuh kena ada, anda kena tunjukkan semua tu duit tu daripada overseas. Okey, kesimpulannya, declare kat luar negara, simpan bukti elok-elok dan anda selamat di Malaysia. Korang ada kawan atau family yang kerja kat Singapura, UK atau Australia, share video ni kat mereka supaya diorang dapat sesuatu dan komen bantu sekiranya anda ada persoalan berkaitan dengan cukai. Follow Findoc untuk lebih banyak pencerahan cukai dan bisnes dan jangan lupa dapatkan buku Jangan Bayar Lebih di Showcase. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.